Puasa syariat dan puasa rohani. Puasa syariat adalah menahan diri daripada makan, minum dan bersetubuh daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Puasa rohani ataupun boleh disebut puasa hakikat. Selain yang demikian, ditambah lagi memelihara panca indera dan fikiran daripada perkara yang keji. Ini adalah melepaskan segala yang tidak sesuai zahir dan batin. Rosak sedikit sahaja niat mengenainya, rosaklah puasa rohani. Puasa syariat terikat dengan masa, sementara puasa rohani pula berkekalan di dalam kehidupan sementara ini dan kehidupan abadi di akhirat. Inilah puasa yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda, ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasa syariat ada waktu berbuka, tetapi puasa rohani berjalan terus walaupun matahari sudah terbenam, walaupun mulut sudah merasakan makanan. Mereka adalah yang menjaga panca indera dan pemikiran bebas daripada kejahatan dan yang menyakitkan orang lain. Oleh itu, Allah telah berjanji, puasa adalah amalan untukku dan aku yang membalasnya. Mengenai dua jenis puasa itu, Nabi SAW bersabda, orang yang berpuasa mendapat dua kesukaan. Pertama, bila dia berbuka, dan kedua, bila dia melihat. Orang yang mengenali zahir agama mengatakan kesukaan yang pertama itu ialah kesukaan ketika berbuka puasa, dan kesukaan bila mereka melihat itulah melihat anak bulan Syawal menandakan hari raya. Orang yang mengetahui bahawa makna batin bagi puasa mengatakan kesukaan berbuka puasa ialah apabila seseorang yang beriman itu masuk syurga dan menikmati balasan di dalamnya, dan kesukaan yang lebih lagi ialah apabila melihat, yang bermaksud apabila orang yang beriman melihat Allah Tabaraka Ta'ala dengan mata rahsia bagi hati. Lebih berharga daripada dua jenis puasa itu ialah puasa yang sebenarnya, iaitu puasa hakikat, iaitu mengelakkan hati daripada menyembah sesuatu yang lain daripada zat Allah. Ia dilakukan dengan mata hati buta terhadap semua kewujudan, walaupun di dalam alam rahsia di luar daripada alam dunia ini, melainkan kecintaan kepada Allah. Kerana walaupun Allah menjadikan segala-galanya untuk manusia, Dia jadikan manusia untuknya, dan Dia berfirman dalam hadis kursi, insan adalah rahsiaku dan aku rahsianya. Rahsia itu ialah cahaya daripada cahaya Allah yang Maha Suci. Ia adalah pusat ataupun jantung hati, dijadikan daripada sejenis jisim yang amat seni. Ia adalah roh yang mengetahui segala rahsia-rahsia yang hak. Ia adalah hubungan rahsia di antara yang cipta dengan pencipta. Rahsia itu tidak cenderung dan tidak mencintai sesuatu yang lain daripada Allah. Tidak ada yang berharga untuk diingini, tiada yang dikasihi di dalam dunia ini dan di akhirat, melainkan Allah. Jika satu zarah sahaja daripada sesuatu memasuki hati selain kecintaan kepada Allah, maka batallah puasa hakikat. Seseorang perlu memperbaharuinya, menghadapkan segala kehendak dan niat kembali kepada kecintaannya di sini dan di akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, puasa adalah untukku dan hanya aku yang membalasnya.